Gadis maut ditikam 61 kali, 4 suspek direman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari dimulakan dengan kes pembunuhan kejam melibatkan penuntut kolej wanita di Ketereh. 2 remaja lelaki direman 7 hari, manakala 2 warga emas direman 3 hari bagi membantu siasatan kes terbabit. Perintah reman terhadap semua suspek berusia 19 hingga 66 tahun itu dikeluarkan Magistret Amirul Ashraf Abdul Rasid di Mahkamah Kota Baru. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu kesemua suspek ditahan dalam 2 serbuan berasingan sekitar Kota Baru. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmad berkata kesemua tangkapan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Polis turut merampas 2 kenderaan dan pelbagai barangan lain termasuk sebilah pisau yang dipercayai digunakan ketika menikam mangsa. Semalam, media melaporkan mayat mangsa ditemukan dengan 61 kesan tikaman. Kami belum bersedia beri ruang. Itu luahan keluarga kepada Nurfisha Zulkifli, 19 tahun yang ditemukan maut dengan 61 kesan tikaman dalam kejadian tragis di Kampung Simah, Ketereh. Tinjauan di Kampung Batu Jarau, Kuala Kangsar mendapati suasana di kediaman keluarga mangsa tenang dan suram. Ahli keluarga enggan memberi sebarang kenyataan ketika ini. Menurut bapa saudara mangsa, keluarga masih dalam keadaan trauma dan belum mampu menerima kejadian yang berlaku. Difahamkan jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Periang, Karai sekitar pukul 5.30 pagi tadi. 2 beranak maut selepas 2 kenderaan bertembung di kilometer 71 Jalan Johor Bahru Mersing, Kota Tinggi semalam. Kereta dipandu lelaki berusia 56 tahun hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan merempuh kereta mangsa. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata mangsa ibu berusia 51 tahun dan anaknya 14 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Pemandu yang juga suami dan bapa kepada mangsa mengalami kecederaan serius dan kini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, di Sarawak, seorang pelajar kolej maut selepas terlibat kemalangan di kilometer 20 Jalan Bau Kuching malam tadi. Ketua Polis Daerah Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 9 malam melibatkan sebuah motosikal dan kereta. Mangsa Vanessa Troy Jasmopon dipercayai cuba memotong kenderaan namun gagal sebelum bertembung dengan kenderaan dari arah bertentangan. Akibat nahas itu, mangsa mengalami kecederaan serius di kepala dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Bau. Pemandu kereta yang terlibat dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kegiatan urus niaga diesel haram tumpas dalam serbuan di sebuah premis perindustrian di Ulu Tiram, Johor Bahru. Khamis lalu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor, Lili Saslinda Promono berkata, dalam serbuan menerusi Optiris 4.0 itu, seorang lelaki tempatan berusia 60 tahun turut ditahan. Kira-kira 10,300 liter minyak diesel disita bersama tangki skid, set pam bahan api lengkap serta dokumen urus niaga dengan keseluruhan rampasan bernilai RM85,736. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan pemeriksaan mendapati premis itu tidak memiliki sebarang lesen sah untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan pemborongan diesel. Kegiatan itu dipercayai berselindung di sebalik nama perniagaan sebagai pemborong minyak diesel dengan bekalan diperoleh daripada syarikat pembekal sebelum dijual kepada syarikat pengangkutan tanpa lesen yang sah. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.
Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bertekad menjadikan Allaun Pasca Cuti Bersalin EPCB sebagai tunjang kepada pemangkin pasaran buruh negara yang lebih inklusif, adil dan progresif. Dalam satu kenyataan, agensi itu memaklumkan pengenalannya berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif sekaligus meletakkan Malaysia seiring piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Menurutnya, faedah baru yang bakal diperkenalkan itu menggunakan pendekatan perkongsian liability dengan menyerap sebahagian beban kos sara hidup pekerja semasa cuti tambahan tanpa memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Pendekatan sedemikian telah dilaksanakan di negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Pelaksanaannya bukan sahaja dapat memelihara kesihatan wanita hamil, malah menjadi benteng yang menampan kecenderungan wanita meninggalkan kerjaya selepas bersalin ekoran dibebani peningkatan kos sara hidup keluarga. Perkeso terus memaklumkan faedah terbaru tersebut akan dilaksanakan melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Baik, mengenai pelaksanaan skim pengembara Perkeso menerusi Akta Perlindungan Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 Akta 789. Perkeso memaklumkan ia berperanan untuk menutup kelompangan perlindungan sosial melibatkan pekerja rentas sempadan. Langkah tersebut dijangka melindungi kira-kira 1.6 juta individu termasuk hampir 480,000 pekerja yang berulang alik setiap hari menerusi Tambak Johor. Ini bagi memastikan mereka mendapat pembelaan sewajarnya daripada risiko yang tidak terjangkau sebelum ini. Usaha itu jelasnya bukan sekadar perluasan skim, sebaliknya manifestasi sokongan terhadap pengorbanan ratusan ribu pekerja yang berdepan risiko tinggi demi kelangsungan hidup. Menurut Perkeso, segala mekanisme operasi dan sistem sokongan telah diperkemas bagi memastikan pelaksanaan kedua-dua inisiatif tersebut berjalan lancar selaras aspirasi Kerajaan Madani. Dalam era lambakan maklumat digital, penerbitan buku ilmiah secara fizikal kekal menjadi rujukan utama yang tersusun, sahih dan diyakini. Ia bukan sahaja untuk masa kini tetapi juga sebagai rekod penting kepada generasi akan datang. Pengarah penerbit Universiti Malaya UM Press, Profesor Insinyur Dr. Nahrizul Adib Kadri berkata setiap penerbitan akademik melalui proses teliti bagi memastikan kandungannya lengkap dan berautoriti. Memastikan kandungannya lengkap, bukan sekadar lengkap dari segi maklumat tetapi lengkap dari segi dari mana maklumat ini didapati, kita lengkap, buku-buku kita lengkap dengan rujukan dan sebagainya, dan kita pastikan analisis yang dibuat adalah sahih dan menurut teknik dan metodologi sebuah penyelidikan lah. Dan ini kita pastikan dengan menghantar manuskrip yang kita terima kepada penilai luar yang merupakan pakar di dalam bidang tersebut. Jadi dari segi memastikan maklumat yang terkandung itu adalah lengkap, itu tidak menjadi isu kerana sebagai penerbit akademik memang itu menjadi sebahagian daripada proses penerbitan buku, dan dalam memastikan dia sentiasa relevan untuk zaman sekarang berbanding platform digital dan sebagainya. Saudara, prinsip kebebasan akhbar terus dicabar dengan pelbagai kekangan termasuklah tekanan, ugutan dan campur tangan pihak luar. Penubuhan Majlis Media Malaysia dilihat langkah tepat pada masanya bagi memastikan suara wartawan terus bebas tanpa sebarang pengaruh atau sekatan yang tidak sewajarnya. Sebenar Hari Kebebasan Akhbar Sedunia yang disambut pada 3 Mei setiap tahun. Ikuti laporan disediakan Nur Ain Abdul Talib. Kebebasan media merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat demokratik yang sihat. Tanpa media yang bebas, masyarakat akan terdedah kepada maklumat yang tidak seimbang dan bersifat berat sebelah. Dalam konteks ini, media memainkan peranan sebagai mekanisme semak dan imbang dalam memastikan ketelusan dan accountability.
Menurut pengarang Sinar Harian Jun Hairi Aliasa, pengamal media di negara ini masih bebas dalam membuat laporan asalkan tidak melanggar etika kewartawanan. Beliau bagaimanapun akui pengamal media masih berdepan dengan cabaran tekanan, ugutan serta campur tangan pihak berkepentingan yang boleh menjejaskan tugas mereka. Justru, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM dianggap mekanisme terbaik dalam melindungi hak wartawan serta menjaga profesionalisme kerjaya itu. Kalau ada mana-mana pihak cuba untuk mungkin mengganggu tugas wartawan ataupun mungkin untuk cuba menyekat suara media di Malaysia ini, sekurang-kurangnya Majlis Media Malaysia ini dia akan menjadi satu badan khas, satu organisasi khas yang boleh menjadi wakil kita atau boleh menjadi suara kepada media ni untuk memberi keadilan kepada wartawan. Dalam usaha memperkukuh kebebasan akhbar, Setiausaha MMM Razi Razak berkata pihaknya kini sedang memperhalusi beberapa perkara. Kita ada persefahaman dengan MCMC. Kita ada kerjasama dengan Content Forum. Content Forum dia buat pasal konten media. So kita ada persefahaman dengan rakan-rakan itu dan benda itu sedang diperhalusi. Kalau boleh tindakan tak ada ahli MMM, refer kepada kami dulu. Jangan terus direct tu je. Isu media kebanyakannya adalah isu media. Dia berkaitan dengan kewartawanan, berkaitan dengan... Saya cakap kalau wartawan tu menulis, dianggap benda tu adalah salah etika. Benda tu bukan kesalahan jenayah. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pelibatan berterusan dan berkesan antara pengamal media dan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan kebebasan akhbar benar-benar dijulang secara menyeluruh. Pada zaman sekarang, kita tahu era teknologi, era kecerdasan buatan, era artificial super intelligence yang ada sisi yang sedikit sebanyak mencabar aspek kepercayaan dan keyakinan terhadap industri kandungan secara keseluruhannya. Majlis Media Malaysia dilihat mampu untuk memperkukuhkan lagi kebebasan ini melalui kawal selia kendiri di samping memelihara etika dan profesionalisme tanpa gangguan mana-mana pihak. Ain Talib, RTM. Larian Menara Merdeka 118 inisiatif Kementerian Sumber Manusia Perkukuh Kesejahteraan Pekerja menerusi amalan Gaya Hidup Sihat. Program diadakan sempena Hari Pekerja 2026 yang diraih semalam. Laporan Nashrin Omar. 2,500 peserta, kebanyakannya pekerja pelbagai lapangan, terlibat larian tersebut. Masing-masing beradu tenaga untuk jadi yang terawal tiba di puncak. Pada masa sama menyaingi atlet larian Menara Negara, Soh Wai Ching yang membuat kemunculan istimewa sebagai peserta acara tersebut. Namun, ketangkasan Wai Ching belum dapat ditandingi, menjadikannya individu pertama melangkah di garis penamat. So ia memang satu dorongan dan juga motivasi yang bagus untuk sukan ini kerana ramai lagi komuniti Malaysia mereka boleh menyertai kejohanan ini. Penganjuran larian ini selari usaha memperkukuh agenda Malaysia Madani, khususnya aspek kesihatan dan produktiviti pekerja. Saya percaya bahawa penyertaan ramai pada hari ini dapat kita kaitkan dengan isu kesihatan, kesejahteraan dan sebagainya lah. Itulah sebahagian daripada usaha kita untuk memastikan para pekerja kita ini sentiasa sihat dengan mental yang positif. Penyertaan masyarakat pelbagai kaum turut menyerlahkan keutuhan perpaduan di negara ini. Cabaran ini menzahirkan semangat dan keberanian rakyat Malaysia, termasuk pekerja, dalam mendepani apa jua rintangan. Pendakian di Menara 118 bukan sesuatu yang mudah. Menguji fizikal dan mental. Namun, keazaman dan daya tahan membawa mereka ke puncak jaya. Nashrin Omar, RTM.
Indeks penanda aras Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara paras 1,700 hingga 1,730 minggu depan, susulan sentimen pasaran yang kekal berhati-hati. Naib Presiden Penyidikan Equity Rakuten Trade, Tong Pak Leng berkata pergerakan itu didorong oleh ketiadaan pemangkin positif yang mampu merangsang sentimen pasaran secara menyeluruh. Ketegangan geopolitik yang berterusan dan harga minyak mentah yang tinggi mencetuskan kebimbangan terhadap inflasi dan tekanan kos. Menurut beliau, turun naik pasaran dijangka berterusan apabila pelabur terus memantau perkembangan di Asia Barat serta pergerakan harga minyak global. Walaupun saham berkaitan sektor tenaga dijangka menerima sedikit sokongan, penyertaan pasaran secara keseluruhan dijangka kekal sederhana. Berikutan kebanyakan pelabur masih mengambil pendekatan defensif. Pada asas Khamis kepada Jumaat, FBM KLCI mencatatkan kenaikan 1.68 mata kepada 1,722.02 berbanding 1,720.34 pada minggu sebelumnya. Jumlah dagangan di pasaran utama susut kepada 8.86 bilion unit bernilai 111.94 bilion ringgit berbanding 9.93 bilion unit bernilai 13.66 bilion ringgit yang direkodkan sebelum ini. Urus niaga ringgit diunjur dalam julat lebih kecil minggu depan pada RM3.96 hingga RM3.98 berbanding dolar Amerika menjelang pengumuman data penting berkaitan negara maju itu. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata tumpuan minggu depan terarah kepada data pasaran guna tenaga Amerika Syarikat terutama penggajian bukan peladangan NFP. Data tersebut katanya kritikal memandangkan pihak Rizal Persekutuan Fed memerlukan bukti yang meyakinkan bahawa pasaran guna tenaga semakin perlahan. Jika tidak, ia mungkin hanya mengekalkan pendirian dasar monetary Fed yang ketat. Bagi urus niaga Khamis lepas, ringgit diniagakan rendah berbanding dolar pada 3.9690, 3.9740 berbanding 3.9630, 3.9670 pada akhir dagangan minggu sebelumnya. Ringgit juga diniagakan lebih rendah berbanding kumpulan mata wang utama lain. Ya, Dr. Muhammad Afzal Nizam turut memaklumkan keputusan Bank Pusat Utama Dunia mengekalkan kadar faedah tidak semestinya menjadi petunjuk langsung kepada hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia yang lebih bergantung kepada kekuatan ekonomi domestik. Jelasnya, walaupun langkah Rizal Persekutuan Amerika Syarikat dan Bank Pusat Eropah ECB mengekalkan kadar faedah masing-masing sentiasa menjadi perhatian pasaran, dasar monetary Malaysia ditentukan berdasarkan faktor dalam negara. Beliau optimis pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal stabil dengan anggaran keluaran dalam negara kasar KDNK kira-kira 5.3% pada suku pertama manakala kadar inflasi berada pada tahap terkawal. Monetary yang sedia ada ini dilihat sesuai dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Namun sekiranya terdapat keperluan untuk campur tangan, ianya haruslah berpaksikan kepada prospek ekonomi pada masa akan datang. Beliau menjangkakan OPR akan dikekalkan dalam mesyuarat akan datang berikutan keadaan ekonomi semasa yang masih stabil. Kadar dasar semalaman OPR akan dikekalkan pada paras 2.75% kerana pada masa ini pendirian dasar monetary semasa sesuai dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara dan juga pada masa yang sama dapat mengawal kadar inflasi yang masih lagi dianggap berada dalam keadaan yang terkawal. Bank Negara Malaysia dijadual mengumumkan keputusan OPR Khamis depan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan terbaru Iran untuk rundingan damai bagi menamatkan perang. Ketika bercakap kepada media di White House, Trump menegaskan tuntutan Iran tidak dapat dipersetujui. Beliau bagaimanapun enggan memperincikan perkara tersebut. Sebaliknya, mengancam untuk memerangi Iran habis-habisan sekiranya tiada persetujuan dicapai. Terlalu Iran kemukakan cadangan terbaru untuk rundingan damai dengan Washington sekaligus membuka ruang kepada kemungkinan meredakan kebuntuan konflik.
Cadangan tersebut diserahkan kepada Pakistan selaku pengantara rundingan pada Khamis. Ya, dalam pada itu, Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap 3 firma pertukaran mata wang Iran bagi menyasarkan sumber kewangan utama negara itu susulan konflik di Asia Barat. Setiausaha Pemendaraan Scott Bessent berkata pihaknya akan terus menyekat keupayaan Iran untuk menjana dan memindahkan dana, termasuk mengambil tindakan terhadap pihak yang membantu mengelakkan sekatan. Firma pertukaran mata wang itu didakwa terlibat dalam rangkaian perbankan bayangan Iran yang mengendalikan perdagangan bernilai puluhan bilion dolar setahun, sebahagian besarnya daripada ekspor minyak dan petrokimia. Jabatan Pemendaraan turut memberi amaran sebarang bayaran tol yang diberikan kepada Iran untuk laluan selamat di Selat Hormuz berdepan dengan risiko dikenakan sekatan. Tindakan Iran yang hampir menyekat laluan strategik itu sejak akhir Februari menyebabkan harga minyak global meningkat sekaligus memberi tekanan kepada kos bahan api di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan. Presiden Donald Trump mendakwa blok serantau itu tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Di bawah perjanjian perdagangan tahun lepas, pentadbiran Trump mengurangkan tarif ke atas kenderaan dan alat ganti EU kepada 15%. Trump berkata keputusan tersebut dibuat susulan ketidakpatuhan beberapa negara Eropah terhadap perjanjian tersebut, termasuk Jerman, sambil menuduh pengeluar kenderaan seperti Mercedes-Benz dan BMW menjejaskan kepentingan pengguna Amerika. Langkah itu dijangka memberi kesan besar terhadap Jerman, antara pengeksport utama kenderaan EU ke Amerika Syarikat. Suruhanjaya Eropah dalam reaksi awal pula menegaskan pihaknya bersedia mempertimbangkan tindakan balas bagi melindungi kepentingan EU sekiranya langkah Washington bercanggah dengan perjanjian bersama. Saudara, sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam siri serangan udara Zionis di selatan Lubnan. Serangan berterusan meskipun gencatan senjata baru saja dilanjutkan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan 8 maut di Habush termasuk seorang kanak-kanak dan 2 wanita manakala 21 lagi cedera. 4 lagi terbunuh di Zrariyeh dan seorang lagi maut di Ain Baal, Hampiran Bandar Taya. Lebih zalim, serangan berlaku sejurus selepas tentera rejim Israel mengeluarkan arahan pemindahan di Habush dengan operasi udara dilapor bermula kurang sejam selepas amaran tersebut. Beberapa kawasan lain turut dibedil termasuk penggunaan letupan di Bandar Selatan serta kemusnahan bangunan, sekolah dan rumah ibadat. Sejak awal Mac, angka korban di Lubnan direkodkan melebihi 2,600 mangsa. Sukan, kita mulakan dengan perkembangan Piala Thomas 2026. Pengarah kejuratihan beregu negara Rexy Manaki akui skuad lelaki menampilkan aksi berbeza pada peringkat kumpulan sebelum disingkirkan juara bertahan China pada aksi suku akhir. Rexy akui prestasi pemain negara tidak konsisten meskipun bermula baik di saingan awal. Malaysia sebelum itu menamatkan saingan kumpulan B selaku naib juara selepas tewas 2-3 kepada Jepun sekaligus gagal muncul juara kumpulan. Dalam aksi suku akhir, peserang utama Leong Junhao tewas kepada pemain nombor 1 dunia Shi Yuqi, manakala beregu utama Aaron Chia dan So Weik turut kecundang kepada pasangan China. China kemudiannya mengesahkan kemenangan menerusi Li Shifeng yang menewaskan Justin Ho dalam perlawanan ketiga. Kekalahan itu juga menyebabkan Malaysia terus kempunan sejak 1992 untuk menjulang Piala Thomas. Rexy berkata satu penilaian menyeluruh akan dibuat bagi memperbaiki prestasi pasukan menjelang tamasya akan datang termasuk Sukan Asia 2026 di Jepun. Masuk. Itu dah mata kemenangan buat Li Shifeng. Baik, beralih ke saingan Liga Super, Kuching City bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri malam tadi. Pada aksi tersebut, pasukan pelawat terlebih dahulu berada di depan menerusi tandukan Shavoni Mabatshoev hasil sepakan penjuru pada minit ke-13. Tersentak dengan jaringan itu, Kuching City meningkatkan rentak permainan bagi memburu gol.
Usaha itu membuahkan hasil pada minit ke-63 apabila Ronald Ngah Wanja menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti. Skuad The Cuts terus menggasak dan berjaya meledak gol kemenangan pada minit ke-79 hasil jaringan Jerome Mampako Etame. 3 mata berharga itu mengangkat Kuching City ke tangga kedua dengan 47 mata, manakala TFC kekal di kedudukan kelima dengan 33 mata. Buat cross ke tengah. Siapa ada di situ? Terkena tiang dan gol! Perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas takhta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saudara, terima kasih kerana menonton berita tengah hari. Saya Iskandar Haziq. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.